Ramai sangat tanya aku lah. Syaz, kau punya kereta tu kau letak bumbung kat atas tu, kau buat kat mana? Nampak kawan. Ni aku buat kat Myvi tau. Ni aku buat kat Myvi. Nampak. Ni jenama Nomad. Lawa geng, yang ni tu 2 orang Yang dekat X5 aku tu, yang itu untuk 4 orang. Main sini. Tengok. Okey. Cantik. RY Venture. Tempat ni dekat Seri Kembangan. Kita tengok dalam lagi. Tengok guys. Tengok mana model. Tengok guys. Oi. Nampak? Apa saiz? Woi, dah. Sini. Pusing. Dah, cukup. Kau tengok Apa saiz kau orang nak? Semua ada. Kan? Kau nak letak kat kereta apa? Semua ada. Kan? Kau nak letak kat kereta apa? Semua ada. Apa saiz pun ada. Main. Ni ring. Yang ni toki dia. Kau boleh datang jumpa dia. Tempat dia, kau Google RY Venture, bertempat dekat Seri Kembangan. Ramai sangat tanya aku, kat mana aku pasang? Inilah dia orang ni. Kan? Dia ajar aku cara nak tutup supaya senang. Oh, kejap, nak kena letak getah. Biar tak banyak keluar. Getah tu tadi kat mana? Sini. Oh, kat bawah. Okey. Sekejap, aku betul kat sini. Getah ni biarlah nampak cantik sikit, settle. Kan? Okay, so macam ni lah. Okay, bagi dia tarik ke sini lah kan, sikit. Okay, boleh kan? Boleh. Okay. Ya, turun Macam dulu tu guys. Okay. Keluarkan tangga. Ui, senang ah. Okay, lepas tu masukkan dia. Okey, ni masuk dalam. Guys, model ni guys 3,800 je. Murah guys. Kau boleh bawa rumah bergerak. Dah 30 saat. Tak sampai seminit. 3,800. Mantap ah. Nanti kau cari RY.